Terima kasih. Assalamualaikum. Isu kuil di Masjid India. Saya akan luncurkan tapak masjid di tempat tersebut berampiran. Kita telah berunding dengan kuasa. Tanah itu tanah swasta, bukan tanah kerajaan. Dan mereka dah diputuskan untuk membangunkan masjid. Jadi kuil yang lama pun ada yang kata 100 tahun mungkin, tetapi dipindah di situ pada tahun 2012. Statusnya tidak mendapat permit tanah atau kebenaran, tidak legal. Tetapi oleh kerana pertimbangan supaya hubungan kita itu harmoni, pihak syarikat setuju untuk menyalurkan sedikit bantuan dan pihak bandaraya telah mencari tapak tanah ganti supaya tidak menjadi masalah dan dibereskan dengan baik. Masalahnya ialah bila ada penunggang-penunggang agama ni termasuk dari pihak Hindu juga. Umpamanya ada peguam-peguam tak pernah terlibat dalam kegiatan agama Hindu pun terus jadi jago dan buat kenyataan melulu umpamanya nak merobohkan. Saya tidak boleh bayangkan saya sebagai Perdana Menteri mau merobohkan mana-mana kuil ataupun kegiatan agama orang lain. Itu tidak bangkit sama sekali. Yang dirundingkan selama bertahun, ini bukan rundingan baru, adalah untuk cari jalan baik supaya mereka mendapat tapak yang sah dan diiktiraf. Itu keadaan dia dan mudah-mudahan diselesaikan dengan baik dan saya harap tidak perlu ada respon yang kurang wajar termasuk daripada kalangan masyarakat Islam kerana kita tangani dengan baik. Masjid akan terus dibina, tempat kuil akan disediakan dan kalau mereka perlukan bantuan, syarikat telah memberi perlakuan untuk membantu. Tanah itu bukan tanah kerajaan, walaupun asalnya tanah Dewan Bandaraya, tapi itu tidak bermakna tanah kerajaan boleh digunakan tanpa kelulusan.